Okey, kita kena tanya satu soalan asas dulu. Kenapa bila kerajaan bagi bantuan kat rakyat miskin, diorang rasa diorang kena kawal setiap sen, setiap barang dan setiap keputusan rakyat. Sedangkan gaji kita, kerajaan tak pernah kawal pun. Kan, kita bebas je beli apa-apa yang kita nak. Kan, tak ada siapa nak check gaji kita tinggal berapa balance, tak ada siapa yang tanya kita beli apa kan bulan ni. Jadi soalan aku senang je. Kalau kerajaan percaya kita urus gaji kita sendiri, kenapa tak percaya kita urus RM100 duit bantuan yang diorang bagi kita? Kan? Sekarang ni kita tengok objektif asal bantuan SARA ni. Okey, kerajaan kata bantuan ni supaya rakyat beli barang keperluan. Okeylah, aku setujulah kan. Tapi masalahnya, cara pelaksanaan tu macam mana? Bila kau hadkan bantuan, hanya boleh beli barang tertentu, hanya boleh beli dekat tempat tertentu, kan, hanya boleh ikut senarai tertentu, apa yang sebenarnya berlaku? Duit bantuan rakyat tak pergi kepada rakyat. Dia pergi sekejap, dia singgah sekejap je, lepas tu dia pergi mana? Duit tu akan pergi ke syarikat-syarikat tertentu saja. Hypermarket, syarikat besar, yang dah memang untung besar daripada dulu, kan. Sebab tu ada MP kat parlimen, MP Kota Melaka kan, dia pertikaikan benda ni. Aku sokong dia lah. Dia nampak struktur bantuan ni boleh bunuh peniaga kecil. Tapi masalahnya, bila sebut nama Maidin saja tanpa sebut syarikat-syarikat lain yang lebih besar dapat untung, macam Lotus, Speed 99, KK Mart, kan, orang anggap dia serang syarikat Melayu lah. So jadi macam isu politik dan sentimen lah. Mungkin bos-bos syarikat lain tu tak menonjol macam bos Maidin yang rajin buat promosi kat sosial media kan. Kalau nak ikutkan anggaran terkini 2024-2025, 99 Speedmart dia ada 2,900 cawangan lebih kurang. KK Supermart dia ada 900 cawangan. Econsave ada 100, lebih kurang 100 cawangan. Maidin lebih kurang ada 70 cawangan. Dan Lotus ada 60 cawangan lebih kurang. Kenapa nak sebut bos Maidin je kan? Padahal isu sebenar dia ialah sistem, bukan semata-mata Maidin. Okey, sekarang kita masuk realiti ekonomi orang biasa. Orang miskin ni hidup bukan ikut spreadsheet kerajaan tau. Diorang hidup ikut logik dapur. Kalau dapur diorang tak berasap, diorang tak akan pergi Econsave beli pencukur bulu kaki. Kalau dah sebulan makan telur je, dapat bantuan, diorang tak akan pergi kedai beli spender baru. Kalau hari ni dia dapat 100 bantuan, dan dia guna 100 tu untuk beli barangan SARA, dia tetap akan beli kasut bola untuk anak dia guna duit gaji dia. Begitu juga sebaliknya. Kalau RM100 tu boleh guna beli kasut bola anak dia, dia tetap akan beli barangan keperluan asas. Yang penting tu guna gaji dia. Kan? Kalau RM100 tu kerajaan tak bagi beli air gas, air botol, dia akan tetap beli juga dengan duit gaji dia. Kau jangan ingat orang miskin makan makanan asas je. Tekat orang miskin dengan orang kaya sama. Kan? Lebih baik bagi je lah dia guna duit tu beli air gas botol tu. Pasal kalau tak cukup duit bantuan tu nanti, akhirnya dia akan beli juga keperluan tu guna duit gaji dia. Sama je. Kan? Perbelanjaan keseluruhan tak berubah pun. Yang berubah apa? Yang berubah ni cuma kebebasan rakyat. Kebebasan membelanjakan wang bantuan. Dan juga ke mana duit-duit tu pergi. Bila kerajaan hadkan jenis barangan, duit tu akan berpusing dalam ekosistem yang sempit. Beras, pembekal besar. Minyak, pembekal besar. Barang tersenarai pun syarikat yang sama. Susu, Nestle. Milo pun Nestle. Kan? Minyak masak sawit, Mewah Group. Tepung pun dia juga. Kan? Banyak lagi lah yang macam tu. Habis tu SME, kedai runcit, peniaga kecil. Dia orang cuma mampu tengok pelanggan dia orang ni lari ke hypermarket. Sedangkan SME ni menyumbang hampir 30% GDP negara. KDNK negara. Tapi bila nak bagi bantuan pada rakyat, dia orang ni lah yang paling tak dibagi peranan. Kata nak bantu ekonomi tempatan. Tapi apa pasal dasar dia macam nak bunuh ekonomi tempatan? Kan? Lepas tu ada orang cakap dengan aku. Kan? Biarlah kerajaan nak buat macam tu. Kan? Tolong pun salah, tak tolong pun salah. Kan? Isu je bukan kerajaan tolong atau tak. Isunya sekarang ni, siapa yang ditolong dan siapa yang dikorbankan. Yang ditolong rakyat. Yang dikorbankan SME, peniaga kecil. Kalau bantuan bagi untung besar kat syarikat besar, tapi peniaga kecil mati, itu bukan bantuan yang adil. Itu namanya dasar yang mudah. Lepas tu ada orang kata kat aku pula, kalau bagi duit boleh beli Sukati. Kan? Nanti dia orang beli arak, beli rokok. Kau tahu tak betapa seronoknya kaki botol dapat RM100 ni? Sebelum ni, kena beli arak dengan beras guna gaji dia orang.
Lepas ni, gaji dia buat beli arak, beras, guna bantuan. Kalau dulu beli 3 botol, lepas dapat bantuan ni dapat beli 6 botol. Kan? Tak boleh. Kita tak boleh didik orang beli barangan tertentu dengan cara sekarang ni. So kenapa bila masuk bantuan 100, tiba-tiba boleh rasa rakyat ni macam tak tahu bezakan beras dengan rokok dengan arak? Keutamaan dengan yang sampingan. Kan? Lepas tu orang kata masalahnya kedai runcit tak ada SKU, tak ada barcode, tak ada sistem POS, kan? Tak boleh kawal. Ya, betul tak boleh kawal. Sebab itulah jangan buat sistem canggih-canggih sangat. Tapi realiti tak praktikal. Kan? Sistem ni nampak adil pada semua orang. Okay? Seorang dapat 100, kan? Tapi cuba bayangkan. Mak bapak kaya. Anak 5 orang. Duduk satu rumah banglo. Anak dia semua dah kerja, dah kahwin. Satu rumah tu dapat 1,200 dengan menantu sekali. Satu lagi keluarga miskin. Anak 7 orang, kecil-kecil. Semua sekolah lagi. Yang layak 2 orang je. Mak dengan bapak dia. Kan? Dapat 200 je. Nampak tak? Sistem ni bukan sistem bodoh. Okey? Dia nampak canggih. Kerajaan buat sistem yang menghadkan kita beli barang tertentu saja. Kita pun macam, wah, macam mana dia orang buat? Canggih betul. Kembang untuk kerajaan. Tapi sistem ni bukan direka untuk adil. Sistem ni direka untuk cepat dan mudah je. Kenapa? Entahlah. Mungkin jawapan dia ada masa pengumuman hari tu. Sebenarnya solusi yang paling logik macam ni. Kau bagi je lah bantuan RM100 tunai. Jangan hadkan barangan tertentu. Boleh beli kat mana-mana kedai dah. Macam tu je. Lepas tu laranglah barang-barang yang memudaratkan macam rokok, arak, judi, kan. Selain daripada tu, kau biarlah rakyat pilih sendiri. Macam aku cakap tadi, rakyat tahu keutamaan hidup sendiri. Terutama yang miskin dan ramai anak ni. Lepas tu ada juga orang kata, tapi peniaga kecil ni, kan, kedai runcit ni, dia boleh tipu. Kata. Dia boleh, kawan dia beli arak, dia boleh masukkan dalam list barang keperluan. Kan? Okey, betul. Aku setuju. Tapi aku tanya balik. Minyak masak subsidi pun sekarang ni tak guna SKU. Tak scan barcode satu-satu. Guna IC. Ada had beli. Sekarang pun ada, sekarang dah pakai apps kan? Orang boleh tipu tak? Boleh kan? Pekerja bagi dekat member, bagi kat mak dia. Masuk kedai 2-3 kali. Nak beli minyak kena bawa 5 orang anak bayar asing-asing. Tapi kerajaan buat juga kan? Kenapa? Sebab kerajaan faham. Hapuskan 100% ketirisan. Lagi makan modal daripada kita terima ketirisan kecil. Jawapan aku senang je. Tak ada sistem kat dunia ni yang zero penipuan. Tak ada. Soalan yang betul ialah adakah penipuan itu besar atau sistemik ataupun kecil dan terpencil. Kalau hypermarket untung berjuta dari subsidi, itu penipuan sistemik. Tapi bukanlah penipuan undang-undang. Taklah. Tapi dasar yang gagal menyebabkan subsidi awam mengalir secara sistemik kepada segelintir pemain-pemain besar. Peniaga runcit tipu rokok RM10 pula. Itu adalah ketirisan kecil. Kan? Contoh, kalau kau dibagi 2 peluang berbeza. Sama ada nak hapuskan babi ataupun ulat beluncas. Dua-dua binatang ni merosakkan tanaman kebun kau. Memanglah nak buat dua-dua. Tapi mana dulu kau nak buat? Mestilah babi hutan, betul tak? Sekali sondol rata kebun kau. Ulat beluncas makan daun sikit-sikit. Kau boleh buang pelan-pelan lepas tu kan. Kira tak urgent lah. Tapi kena buang jugalah. So, samalah negara pun macam tu. Negara yang matang, dia fokus hapuskan penipuan besar. Bukan menekan peniaga-peniaga kecil. Akhir sekali aku nak cakap satu benda yang paling penting. Bantuan sosial bukan alat kawalan moral. Bukan untuk ajar rakyat miskin jadi baik. Bukan untuk tentukan apa yang layak mereka beli. Bantuan sosial ialah alat memulihkan maruah rakyat. Alat menggerakkan ekonomi secara menyeluruh. Alat mempercayai dan dipercayai rakyat. Kalau kita terus-menerus buat dasar, buat dasar yang senang untuk kerajaan, untung untuk syarikat besar dan susah untuk rakyat dan SME, so jangan hairanlah kalau rakyat makin marah. Dah kan? Lepas tu ekonomi kecil pun akan makin lama makin mati. Masalah negara ni bukan pada rakyatnya yang miskin. Bukan pada masalah rakyatnya yang tak pandai berbelanja. Bukan. Masalah negara ni ialah dasar yang terlalu takut nak percaya pada rakyat. Tapi terlalu selesa memberi untung kepada yang dah kaya.